Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Musyidul Ampas Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Pertemuan setengah jam di kediaman rasmi Menteri Besar itu antara lain bagi membincangkan hala tuju Pakatan Rakyat dan memperkasakan hubungan kerjasama ketiga-tiga parti, PAS, PKR dan DAP. Minta nasihat dan pandangan Tuan Guru Menteri Besar untuk meneruskan kerja ini dan menetapkan beberapa urutan keutamaan, dan saya bersyukur kerana Tuan Guru memberikan galakan dan dukungan yang kuat supaya kerangka kerjasama ini dimantapkan dan kita dapat tingkatkan untuk kerjasama di antara tiga-tiga parti ini. Dalam pada itu juga, Anwar memaklumkan satu pertemuan di antara semua Menteri Besar dan Ketua Menteri Pakatan Rakyat akan diadakan di Kelantan dalam masa terdekat. Kelantan berdasarkan senioriti pengalaman Mentadbir Negeri berkenaan nama menganjurkan pertemuan pertama kelima-lima negeri yang ditadbir oleh Pakatan Rakyat, dan detailnya itu kan diputuskan oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz setelah mengambil kira pandangan Menteri Besar dan Ketua Menteri. Itu akan dibincangkan isu-isu yang diketengahkan kerana di antara semua Menteri Besar dan Ketua Menteri ini yang paling berpengalaman Menteri Besar Kelantan. Jadi sebab itu diusulkan beliau membantu memberikan pandangan dan panduan. Tapi kita putuskan disegerakan kerana isunya baru melebar tentang kaedah pentadbiran, isu pelaburan, isu kerakyat dan isu pembangunan, isu hubungan dengan pusat. Ini pengalaman Kelantan ini terlalu berharga untuk memberi panduan kepada pimpinan negeri lain-lain yang lain. Terima kasih. Ini juga katanya bertujuan menyelaraskan dasar dan prinsip Pakatan Rakyat untuk diterjemahkan dalam pemerintahan di negeri masing-masing.